Seramai 11 Ketua Bahagian Bersatu Johor mengumumkan peletakan jawatan berlatarkan pemecatan pemimpin dan wakil rakyat parti itu. Media melaporkan individu terlibat daripada Bersatu Pontian, Simpang Renggam, Sembrong, Mersing, Johor Bahru, Pengerang, Labis, Tanjung Piai, Seri Gading, Ledang dan Pulai. Isa Abdul Hamid daripada Bersatu Pontian yang mewakili semua ketua bahagian berkenaan berkata, krisis kepimpinan yang berlarutan termasuk pemecatan pemimpin kanan dan ahli parlimen menyebabkan hala tuju parti semakin kabur serta kepercayaan ahli dan pengundi terhakis. Menurutnya, ketidakupayaan Presiden Muhyiddin Yassin dan Ketua Bersatu Johor, Saharudin Jamal menyatupadukan ketua bahagian dan akar undi menjejaskan keyakinan mereka untuk terus memegang jawatan, khususnya menjelang PRN Johor. Sebelum ini, Bersatu memecat 17 ahli termasuk beberapa pemimpin Majlis Pimpinan Tertinggi, antaranya 4 ahli parlimen dan 2 adun atas pelanggaran Fasal 9(1)(4) Perlembagaan Parti. Mereka berhak mengemukakan rayuan dalam tempoh 14 hari. Khadijah Juno, FMT.